Kenapa aku selalu suruh orang simpan emas, bukan simpan duit saja? Sebab duit ni makin lama makin susut nilai. Hari ni 100 tak sama dengan 105 tahun lepas. Barang makin mahal, nilai duit makin kecil. Kalau kau simpan cash je, kau ingat kau simpan, tapi sebenarnya nilai dia makin hilang perlahan-lahan. Emas pula lain bro. Emas bukan bagi kau cepat kaya, tapi emas bantu kau simpan nilai. Sebab tu aku tak suruh orang tinggal duit terus. Aku suruh balance. Simpan duit untuk guna. Simpan emas untuk lindungi nilai. Soalan dia sekarang, kau nak simpan sesuatu yang makin susut atau sesuatu yang tahan nilai? Kalau kau nak mula simpan emas dengan cara yang betul, DM aku emas. Aku bantu kau mula.